sikit kata. Ini yang kedua. Dalam perjanjian Gentatan Senjata yang dibuat antara Iran dan US ini, yang mana Pakistan, negara Pakistan ini, presiden dia menjadi orang tengah yang mencapai satu, orang cakap, kejayaan dah, menghentikan perang ni antara US dan Iran. Jadi kita tertanya-tanya, bukan tanya, aku dah tahu dah, korang pun dah tahu dah. Yang orang duk kagum dengan non kunyit ni, non telefon sana, telefon sini, berjaya menyelesaikan krisis Asia Barat. Kan? Betul tak? So, apa dah jadi? Tak ada keluar pun nama kau, Non. Ada keluar nama Non Ibrahim? Ada keluar nama Anwar Ibrahim? Anwar Ibrahim. Tak ada. Presiden Pakistan pun tak ada ucap nama Anwar pun tak ada. Iran pun tak sebut nama Anwar. Siapa pun tak ada sebut terima kasih kat non kunyit ni. Yang dia telefon tu, telefon sana, telefon sini. Media dalam negara ni, perkakas-perkakas dia keluarkan. Tengok non kunyit, tengok. Kan? Lepas tu ceploh-ceploh pun, oh ini tengok. Macam mana diplomasinya. Anwar Ibrahim. Tak ada. Fikirlah guys. Now satu dunia tahu, Pakistan yang jadi orang tengah. Bukan non kunyit. So kalau ada lagi yang main cerita non kunyit ni terpaling, kau suruh dia masuk pula lubang jamban, kau flash. Guys, satu dunia kenal non kunyit. Satu dunia kenal dia ni banduan, homoseksual. Ni, barua. Alah. So persoalan dia sekarang ni, saya dah bangkit kaya tu lagi. Hello sana, hello. Dia telefon siapa guys? Yang dia telefon tu, kan saya cakap, dia telefon, gambar keluar. Tapi tak dengar pula apa yang dia bualkan. Sebelum ni kan, dulu kan kalau telefon kan sikit-sikit gini, siap letak mic lah kan. So kali ni kan keluar gambar-gambar dia 10 orang pemimpin negara Asia Barat yang dia telefon tu. Tak ada keluar. So dia telefon siapa yang sebenarnya ni? Dia telefon siapa yang sebenarnya? Dia telefon Salim Kunyit lah bro. Nasi ayam tu lah. Dia telefon Salim Kongkang lah. Order nasi ayam. Ni lah non kunyit. Berikut bodoh je percaya. Terpaling mendunia konon. Puih. Anwar Ibrahim baru Israel. Baru Amerika. Guys. Beginilah guys. Azri ni. Wan Muhammad Azri ni. Dibebaskan, dilepaskan tanpa membela diri. Di atas pertuduhan atas sultan kerana memanggil non kunyit, bapuk tua, baru Israel, baru Amerika, Zionis. Menanglah. Takkanlah kau tak percaya semenang mahkamah lah. Macam mana tu? Menanglah. Dunia kenal siapa non kunyit ni. Dunia kenal. Tapi sayangnya lah, saya nak bagi tahu lah. Selain daripada mereka-mereka yang masih taksub dengan non-kunyit, percaya dengan non-kunyit, kita lupa dengan permata negara yang kita ada tau. Jujur cakap lah. Suka tak suka Tun Mahathir ada ke tau. Macam Toyi sepatutnya bila umur Tun 100 tahun dah. Patut 100 tahun umur dia tu, bukanlah kita ni nak birthday sangat pun. Kita birthday pun kadang-kadang ya tak ya je kan. Tapi 100 tahun patut kita buat sambutan negara lah. 100 tahun lah pemimpin negara lah. 2 kali jadi Perdana Menteri lah. Tak pernah masuk penjara. Anwar Ibrahim 2 kali masuk penjara tau. Tun Mahathir 2 kali jadi Perdana Menteri tau. Kita lupa dengan permata negara yang kita ada ni. Yes. Jadi saya harap dalam hari ni kita dah tengok keadaan yang berlaku ni. So bukan nak suruh taksub ke. Tun bukan nak jadi Perdana Menteri. Tetapi we need him. Kita perlu bantuan dia guys. Sebab dia dah membuktikan kejayaan ni berkali-kali dalam menyelesaikan krisis. Terbaru ni, semalam nama Tun meletup. Banyak media-media antarabangsa, mereka-mereka yang aktif lah dekat sosial media ni, keluarkan cerita pasal Tun. Non kunyit tak ada guys. Non kunyit tak ada bendanya ni. Saya tunjuk contoh tapi orang putih lah. Saya pun faham sikit-sikit je. Kan? Ni kau tengok
pengiktirafan yang dibuat oleh mereka di luar. Di luar, bukan kita tau, di luar. Kepada Tun Mahathir. Of Malaysia. Would you tell the people about this guy, man? Just so I can say, wait a minute, I just want to let them know. What's the last name? Dr. Mahathir. Dr. Mahathir is the longest standing prime minister of Malaysia. And I remember seeing him like 20 years ago. The guy, a head of state, literally was saying the Jews did 9/11. And I was like, whoa, dude. Wow, I love you, man. Fuck. And he has been saying the truth. They said the former prime minister of Malaysia said the Jews fight the world by proxy. Yeah. And he said something needs to be done. He came out publicly and said this. Yes. Today the Jews rule this world by proxy. They get others to fight and die for them. They invented socialism, communism, human rights and democracy so that persecuting them would appear to be wrong, so they may enjoy equal rights with others. With these, they have now gained control of the most powerful countries, and they, this tiny community, have become a world power. Was a former prime minister of Malaysia. Would you tell the people about this guy, man? Just so I can say, wait a minute, I just want to let them know. Pengiktirafan yang dibuat oleh dunia. Tapi kita ni, sebagai rakyat Malaysia ni, kita tak menghargai permata yang ada ni. Guys, bodoh lah. Macam saya bagi tahulah. 2018, saya baru nampak Tun Mahathir punya plan pasal Melayu ni. 2020, lagi saya nampak rupanya Tun bukan pasal Melayu semata-mata, tetapi tentang dunia. Lawan dengan puak-puak ni waloda. Yang mana ni lah? Jews kontrol dunia by proxy. Non kunyit ni siapa? Non kunyit ni siapa? Proxy dia. Tak percaya? Macam mana nak buktikan dengan kau lagi ni? Prosedur tu, guys. Itu sebab kenapa gini lagi gini. Cuba korang fikir ni saya just kongsi dengan korang. Sewaktu macam Tun Mahathir ni lantang daripada dulu dia lawan Israel apa semua kan. Dan masa sama juga dia lantang lawan non kunyit. So kalau apa yang tu cakap, Jews kontrol dunia by proxy. Dan hari ni, satu dunia nampak betul apa yang orang tua ni cakap. Bermakna dunia mengesahkan apa yang Tun cakap 20 tahun lebih dulu. So, bila Tun kunyit pula. Sorry Tun, maaf Tun. Rindu dah lama tak jumpa Tun. Tun kunyit pula. Tun Mahathir. Bila Tun Mahathir cakap non kunyit ini, kawan dengan Zionis, kawan dengan Israel. Yang daripada dulu dia cakap ni, hari ni masih tak nampak. Come on lah guys. Non ni bukan macam kita. Dia Zionis. Dia Zionis kan. Seborak dengan wife Mami Onang. Yang aku dalam 2-3 hari ni aku terfikir. Ni sebelum Kefami lah. Sebelum hari Kefami naik motor. Kan saya naik motor pergi mahkamah Kefami. Kodek-kodek cium ni. Saya cakap tu pun, Yang aku 2-3 hari ni aku tak ada bising pun.